Salam. Hari ni kita bincang perkara yang lain sikit daripada biasa untuk video siang ni. Saya nak sentuh pasal saya berpendapat bahawa pembangunan seni dan budaya selalunya selari dengan pembangunan sesebuah negara. Banyak kita contoh, kalau di barat tu memang kita nampaklah kebanyakan negara yang maju tu pembangunan seni dan budaya dia pun maju. Saya selalu bagi contoh, antaranya adalah Amerika, di mana pada tahun 1964 Amerika ada Akta Pembangunan Seni dan Kebudayaan Negara yang diwujudkan oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Dan sebagai contoh di Asia, tengok apa yang berlaku pada Korea, di mana pembangunan seni, terutamanya filem, muzik dia berkembang pesat, dan ini selari dengan pembangunan di negara itu. Tapi kita ingat pada tahun 1972 Korea juga ada dipanggil Arts and Cultural Promotion Act, yang kemudian diikuti dengan Video and Film Promotion Act pada tahun 1995. Dan semua ni adalah usaha daripada bukan sahaja para karyawan, tapi juga kerajaan sendiri yang menyedari bahawa kemajuan negara itu selalunya selari dengan kemajuan seni dan budaya. Ini telah terbukti di Jepun, ini telah terbukti di Korea, ini telah terbukti di negara-negara barat. Ini juga terbukti di China, Hong Kong dan sebagainya. Jadi pada pendapat peribadi saya agak sikit kesal kerana bidang seni dan budaya masih dianaktirikan di sini. Ini cadangan saya supaya keutamaan juga diberikan kepada pembangunan seni dan budaya, sebab telah dibuktikan di merata dunia yang pembangunan seni dan budaya selalunya selari dengan pembangunan sesebuah negara. Mungkin terkecuali satu negara, iaitu India. Tapi India sekarang ni setengah berkembang dengan pesatnya industri dia. Jadi itu untuk hari ini. Sekian, terima kasih.